Hampa betul sampai tengah subuh. Kalau malam, mampu hampa. Hampa betul ke nak pergi rumah tu? Rumah tu ada penghuni. Penghuni? Masa pakcik ada orang ke? Bukan manusia. Maksudnya kalau bukan manusia, kucing lah kan? Lebih teruk daripada kucing. Dia boleh cakap meow dalam bahasa manusia. Alah pakcik, payahlah nak takut-takutkan kami. Selamat. Macam mana nak buka pintu ni? Kunci ni. Aku ni ada baba Sheful. Tom. Weh, hang ke pintu ni? Kaku. Baguslah. Hantu pun dah rajin untuk nak buka pintu kat kita. Bagi salam dulu. Alamin. Bukan Alamin. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ni. Okey, kita record semua bukti. Hampa jangan takut. Kita relax lah. Okey, aku tak takut. Kak, sekarang ni kita kena buat apa? Sekarang ni hang, Haji hang pergi dapur ni. Kita tengok apa yang ada. Hang Adam, hang record semua bukti dalam rumah ni. Tahu? Okey. Kenapa tu? Ya Allah Tuanku, semoga mereka dua je yang kena makan aku. Amin. Buat berada dewa apa je? Sebab tadi akak baru sini. Dah halal kan? Apa kau hang lah? Oh. Ish. Dah. Kita ada kajian ni. Jom sambung. Okey, jom. Ada gendang. Ada cermin. Cantik juga aku ni. Ni apa tu? Sat. Awak sudah takut? Ada bunyi. Tenang. Angin je tu. Angin. Lari! Cepatlah masuk. Biasalah rumah tu suka menyekap budak-budak. Pakcik, kenapa pakcik tahu awal? Kalau aku beritahu, hampa tak ada buat kajian. Rugi aku. Tambah balik tak lepas. Oh. Pakcik.